Hai korang, ada temu sini. Ada soalan dia tanya kalau tamak bubble tu besar, ada efek apa-apa ke? Jom kita temu terangkan. So korang tengok ya, tengok gambar ni dulu. Ini abdomen baby lah, perut baby ukur lilit dia. So bila kita scan, biasa kita akan kira ukuran bahagian perut ni. Circumference ni lah kita akan ukur. So kita akan tengok ini adalah tamak bubble ataupun gastric bubble. Maksudnya perut baby waktu di dalam kandungan lah, ni perut baby lah tamak bubble tu. Tadi tanya kalau dia besar, adakah dia beri kesan? Sebenarnya, ia ni bila kita makan, baby dalam perut dia akan minum air ketuban tu, dia minum. Dia masuk mulut, dia unyah-unyah air ketuban tu akan masuk ke dalam perut dia. Kemudian nanti akan ada penghadaman, so pusing-pusing satu badan, lepas tu dia akan kencing lah air ketuban tu, dia pusing balik. So dia pusing balik. Itulah air ketuban yang bersama dengan baby tu. Kalau tamak bubble tu besar, dia tak ada masalah lain. Maksudnya bila kita scan, fizikal dia nampak okey, otak, jantung, apa semua dalam perut semua nampak okey, air ketuban pun okey. Yang tu insya-Allah normal, tak ada apa-apa. Kemudian dia punya tamak bubble tu, kita boleh nampak besar berdasarkan pada waktu bila kita scan tu. Mungkin waktu tu dia baru lepas minum banyak-banyak air ketuban, so dia akan lebih nampak besar. Ataupun kita ambil angle mungkin daripada, bukan lenggap macam tu, mungkin kita ambil daripada tepi ke, so mungkin nampak besar. Kalau dia tengah kenyang tu besar lah. Kalau dia tidur lama je, tamak bubble tu akan nampak macam kecil je. Sebab dia dah hadamkan, nanti dia akan kencing, pusing balik. So insyaAllah tak ada apa-apa, jangan risau. Melainkan kalau kita nampak signifikan lain, kenapa air ketuban ni terlalu banyak ni kan, sampai 30 cm ke lebih lagi ke, ataupun kita nampak macam ada something yang tak normal pada baby ke, dia punya organ ke, so tu mungkin ada efek. Tapi kebanyakannya kalau besar sikit daripada biasa, insyaAllah tak ada apa-apa. Semoga dapat sesuatu dengan ilmu, insyaAllah semua je jadi mudah. Okay, bye.